inisiatif terbaik nak pilih pelajar masuk sekolah elit? Okey, izinkan saya menjawab dulu. Dia bila kata assessment atau ujian-ujian ni, dia ada banyak jenis dan banyak tujuannya untuk apa purpose-nya. Kalau untuk memilih murid ke sekolah asrama penuh atau sekolah elit, janganlah gunakan pentaksaan matrik dan sebagainya. Boleh gunakan ujian pemilihan ataupun selection test. Tak ada masalah. Selection test yang di luar daripada sistem, dan dia sepatutnya tidak wajib kepada semua orang. Yang asrama penuh ada berapa je, tak banyak. Jadi orang yang minat saja. Pengalaman kita bila kita gunakan contohnya UPSR lah, UPSR dulu, UPSR untuk masuk asrama penuh, ditawarkan kepada 6,000 ataupun 7,000 kepada murid untuk masuk sekolah asrama penuh. Yang menolak pun ada 1,000 contohnya kan. So sia-sia. Apa nak kepada semua? Lebih baik kepada zaman dulu ada selection test dipanggil. Selection test ini bagi murid-murid yang nak je. Murid-murid yang ditawarkan tak nak dia masuk asrama penuh ni. Sebab asrama penuh ni kalau dulu dia punya social statusnya meningkat. Duduk di kampung macam saya sekolah kampung. Jadi bila saya ditawarkan sekolah ke Alam Syah asrama penuh, saya pergi sebab taraf hidup saya meningkat. Saya pergi, tapi sekarang tak. Pergi sekolah asrama penuh, dia macam seperti turun daripada dia. Kalau di rumah duduk satu bilik. Dalam bilik dia ada bilik air sendiri, ada kemudahan, ada aircon dan sebagainya. Pergi asrama, duduk dalam dom ramai-ramai. Tak nak budak tu.